One Piece. Apa khabar wahai peminat One Piece dengan Pirate Double ya? Yang minat filem Nanun anime, yang minat anime Nanun daripada yang minat filem Nanun daripada Disney. Kali ni saya nak bahas animasi Nanun daripada bukan bukan Amerika dengan Jepun je yang ada cerita Nanun. Dekat Korea Selatan pun ada cerita Nanun yang namanya saya lupa. Nama One Piece. Okey, dari apa nama tadi? Lupa pula. Pertama ada serial animasi bernama One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. Ya, kalau dengar macam One Piece dah. Ya, susah betul nak sebutan dia. Ya, saya dengar ini bukan anime daripada buku ataupun novel ataupun cerita rakyat. Ini memang tiruan One Piece lah. Tapi kata pemilik studio dia kata bukan, hanya kebetulan mirip sebab orang tak tahu bezakan mana yang asli mana yang tulen. Jadi peminat asli One Piece marah. Ya, jadi mereka hacker sistem studio dia. Jadi sampai studio tu bankrupt. Studio apa nama dia? Entahlah. Apa yang berbezakannya, cuba baju dia. Kalau ni bukan saja meniru One Piece, malah meniru ni Bruce Lee. Ya, tahu kan? Karakter bukan orang tapi orang yang popular dulu, iaitu Bruce Lee. Ya, ada juga karakter ni yang macam Zoro tapi kepala botak yang guna satu pedang aja. Ya, ada karakter perempuan ni hampir mirip Nami tapi agak berbeza. Ya, ada juga karakter yang macam Chopper tapi pendek. Kalau tengok semua karakter dia tak ada mirip-mirip pun dengan One Piece. Bagi berbeza tapi pakaian, topi sama saja. Okey, saya dah cuba tulis ni dalam YouTube. Tengok-tengok ada episod dia ke tak ada. Sayang sekali tak ada. Kalau tak ada, macam mana saya nak adaptasi ni jadi filem live action? Ya, sebenarnya ada je buku komik Malaysia yang bertema Nanun. Tapi saya tak tahu itu betul ke tak. Sila komen kalau dah pernah baca buku komik yang bertema Nanun Malaysia. Okey, sebenarnya kisah Malaysia pun ada Nanun juga. Tapi saya balas nak bahas Nanun Malaysia ni. Itu anda boleh cari sendirilah. Takkan saya pula yang nak cari kisah komik Nanun Malaysia, yang kisah sejarah Nanun Malaysia. Takkan Nanun pun semua saya nak bahas. Ya, itu AM Studio mungkin dah pernah bahas. Jadi saya rasa tak berbaloi kot nak bahas. Okey, sila tekan butang loceng, butang subscribe kalau rasa berbaloi atau tak. Ya, sila komen lah kalau anda rasa berbaloi untuk tu. Okey lah. Untuk jalan ceritanya, anda boleh cari sendirilah. Takkan semua benda saya nak cari. Okey, jalan ceritanya apa dah? Okey, apa dah? Wah, apa ni ceritanya? Ya, kalau tengok cuba topi dia yang berbeza. Ya, memang baguslah ada karakter yang buat topi jerami boleh jual. Ya, orang kata kalau buat karakter topi yang macam jerami ni, memang bagus lah, boleh jual untuk penjual-penjual topi yang tengah muflis sekarang ni. Ya, tapi kadang-kadang saya tertanya, jual lah baju putih sama untuk untuk cosplayer supaya senang sikit nak komplain. Okey, jangan lupa tekan butang loceng, butang subscribe, sila komen kalau anda tahu tiruan One Piece atau tiruan Pirate Over Year. Sebenarnya saya lebih tertarik nak tengok series Nanun. Okey, sebenarnya saya lebih tertarik nak tengok animasi Nanun daripada animasi lain. Okey, jangan lupa tekan butang loceng, butang subscribe, sila komen kalau anda pernah tengok cerita-cerita Nanun yang lain. Okey, untuk jalan ceritanya, kalau bendera dia saya tak tengok tadi. Kalau tengok mesti pernah dah tayang dekat dia. Oh ya, banyak betul negara yang buat demo ni guna bendera One Piece. Bukan itu saja, bendera One Piece mereka buat sendiri. Malah mereka siap hias bendera tu. Mereka tak berapa suka. Okey, bye bye. Itu saja.